Selamat petang. Assalamualaikum. Hari ni kita cuba try test Mark 7 tapi 1.4 lah. Mark 7 1.4 TSI, single charge, iaitu turbo charge. Berbeza dengan Mark 6 1.4, dia ada dua turbo charge, iaitu super charge dan juga turbo. Tapi yang untuk Mark 7 ni Volkswagen keluarkan hanya satu turbo charge dengan sistem jenis enjin yang lain, moden sikit daripada Mark 6 kan. Tapi dari segi liang tu, liang cara liang tu kita katakan, kalau bawa tu kan, saya rasa Mark 6 1.4 dia liang lagi. Kalau ni dia manja sikit, tapi comfort lah jugalah, kita kata comfort lah. Daripada segi keselesaan, kemodenan tu moden dekat dia lah, sebab dia pakai e-brake. Manakala Mark 6 1.4, Mark 6 lah, segala Mark 6 tu dia guna handbrake lagi. Kereta ni kita test kereta Hadi, pemilik Yuska HHE Yuska yang berlokasi di mana apa? Di Alok Jangguih. Kalau yang mana nak cari kereta Volkswagen murah-murah, boleh cari kat dia. Kat dia ada Polo, ada Vento, dah lah, Polo sedan, Golf Mark 6 ada. Mark 7 ni pun saya rasa dia nak jual, rasa 30 lebih ni nak jual ni. Condition TikTok ke kereta ni. Mileage 184. Okay, kita try test dekat Jalan Alok Jangguih je ni. Jalan Alok Jangguih ni kan jalan dia tak rata, jalan dia tengah buat kan. Jadi kalau nak test tu test kat sini ya, senang, sebab kita boleh tahu ada bunyi-bunyi apa-apa, geduk kan. Bukan saya nak beli, bukan. Cuma saya nak rasa dari segi pemanduan dia tu, daripada segi keganasan dia, kelihatan dia tu. Ya, payah sebut bunyi apa tak tahu tadi. Adik sebab terbalik. Oh ni kot sensor apa hak tepi kiri kanan tu. Overall okey lah, cuma dia manja, mungkin tak buat piping lagi kot. Bagi pemilik Mark 7 apa yang mereka dah buat dalam Mark 7 ni lah, Mark 7 1.4 lah. Jangan serta GTI ke R ke kan, jangan serta sebab tu dah another level lah kita kata. Yang ni 1.4. 1.4 ni apa kata tuan-tuan dan puan? Apa kata tuan-tuan dan puan yang dah buat kereta ni, yang dah modifikasi kereta Mark 7 1.4? Apa yang dah buat, memang padu ke tak padu ke, daripada segi keliaran dia tu macam mana? Kalau ada siapa-siapa yang dapat masing-masing tu boleh komen lah nanti kan. Dari segi apa yang saya bawa ni, dia memang moden lah, agak moden lah kita katakan. Moden daripada Mark 6. Sedap, selesa. Dia memang rasa luas sikit lah daripada Mark 6 tu. Dia dah dari segi dashboard pun dah moden. Dia tak sama macam Mark 6. Mark 6 kan dia agak minimalis dia punya dashboard lah, agak retro sikit. Okay, mau ada steering dah. Dia punya button wiper, lampu, dia dah main petak-petak dah kan. Cuma daripada segi 1.4 ni dia main meter macam ni lah, dia tak main meter yang digital lagi kan. Tapi overall sedap, memang sedap. Okay, kita pun dah nak sampai ke HHE Yuska. Test dia ni, kita test dia ni. Okay, ni adalah Yuska dah. Kita boleh bersembang dengan Hadi. Okay, alright. Emolah. Agak Apa? Volkswagen banyak ke dia nampak?
Segan. Itu Jess. 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 Macam tu. Okey. Dia kan pakai e-brake kan? Dia pakai e-brake. Dah ada keluar lu. Okey, adik keluar dia pakai e-brake. Dia dah tak macam yang lama dah. Yang lama dia crack tu. Yang ni tak crack dah. Dia main macam tu lah. Okey. Alright. Okey, kita dah pun sampai. Kita off aircon. Nampak aircon pun dah canggih. Tunggu gear. Tunggu gear sama. Kunci dia pun dah moden sikit lah. Okay. Itu ni dia nak jual dalam 30 lebih dia kata. 30 lebih. Dengan my rim dah siap. Rim dah siap dah. Rim dah siap dah. Okay. Yang mana nak mai cari Volkswagen boleh cari kat dia. Boleh cari kat HSE Auto Garage. Ni pun nak jual kak. Yang ni mai dah body kit GTI. Rim 17 tapi nampak 18. Oh gila bapak. Okay. Kereta lain pun ada. Kereta lain. Tapi dia ni banyak Volkswagen lah. Volkswagen. Kat mana Adi? Kelam sat duduk coy. Okey. Ni ada pemilik dah. Pemilik pada HHE used car. HHE Garage. Ni jual Adi? Kalau kena harga kita jual. Kalau kena harga jual. Gagak kalau jual berapa tu? Ini tekok 40. 40. Boleh nego ke? Boleh nego lagi. Boleh nego lagi. Dengan Hadi tak risau lah kalau nak beli kereta. Kalau betul-betul minat goncang sampai dia bagi saja pun ada. Jalan dah senang ah. Nak mencari dah. Kan? Nampak Gunung Riang. Kalau straight pergi ke sini pi Aluk Janggui. Kan? Ni daripada Gunung Riang. Gunung Riang tu tempat apa tu nama Kolam Renang. Okey. Alright. Terus mai sini jumpa lah kedai beliau. Okay, kita review sikit. Exhaust dia tak ada buat lagi exhaust. Kalau kata betul-betul berminat dengan harga 40 tu dia bagi exhaust sekali. Betul sekali dengan exhaust Kali dengan exhaust bola 40 tu. Alamak tak mau lagi. Nombor padu. Apa dia nak tunjuk tak tahu. Tak. Sekali ingat ni. Oh, sekali ingat tu kita minta dia tak bagi. Sekali dengan AP Racing dia bagi. Saiz 350 355 kan? 355. Brake melekat. Dia bagi sekali dengan harga 40. Boleh goncang sikit lagi. Sport SNR. Spring Sport dia bagi HNR baru. Harga 40 dia bagi 40. Seat mail leather. Leather ni dia balut lah. Kau mail ori macam ni. Kita tak tahu tu. Oh, fit lah. Cantik, dalam cantik. Puas hati. HHE used car. Kalau Berminat boleh cari dah. Macam mana nak contact Adi? Kontak kita senang lah. 012-531-6700. Okey, sekali lagi? 012-531-6700. Okey, alright. Kalau tak berkenan ni boleh ambil ni. Ni berapa Adi? Ini 24. Ni 24 siap cat. Piping buat siap. Kalau tak percaya tengok. Ni jahat ni. Ni 1.4. Ni 1.4 tapi cutting dah GTI. 2.0. Luaran 2.0. Berminat boleh cari beliau. Kalau ambil ni untung ni. Tayar tengok advance flavor dah je. Oi. Advance flavor dah. Tayar mahal. Aduh. Tayar mahal dah. Cutting GTI, bumper GTI, side skirt dah GTI. Belakang dapat sekali dengan diffuser sekali. Mai dapat diffuser sekali dah. Nampak.
Okay. Oh. Adik ni yang tolak tu. Duduk kat ekor. Ah, jadi. Betul. Kenapa ya? Bang, dia katanya apa? Okay, mana berminat boleh kontak. Kontak Adi. Okay. Ciao. Assalamualaikum.